Langkah kecil, impian besar. Okey semua, nanti cikgu nak awak bentangkan projek ni. Faham? Ish, susahnya. Boleh? Okay, cuba tengok sini. Kita buat sama-sama ya. Okay, yang ni masukkan ke dalam lubang. Okay, kemudian kita pusingkan je. Oh, macam ni rupanya. Nampak? Tak susah kan kalau kita faham? Dalam perjalanan menuntut ilmu, tidak semua langkah itu mudah. Dengan bimbingan, setiap kesukaran mampu diatasi. Teknologi membuka ruang tanpa batas, menjadikan ilmu lebih luas, lebih mudah dan lebih bermakna. Oh, sekarang saya faham. Lah, rupanya ada cara lain juga untuk belajar. Cikgu, adakah belajar sahaja sudah mencukupi untuk berjaya? Ilmu bukan sekadar untuk belajar, tapi membantu murid mencapai impian. Dari setiap usaha dan ilmu yang kita miliki, maka lahirlah keyakinan untuk melangkah lebih jauh. Kenapa tak jalan? Cuba tekan wayar ni. Yes, jalan dah. Berjaya. Berdasarkan kajian kami, teknologi membantu kami menghasilkan projek ini dengan lebih berkesan. Mengapakah Kementerian Pendidikan Malaysia menggalakkan pembelajaran secara digital? Pembelajaran seperti ini membantu murid berfikir secara kreatif dan kritis. Walaupun interaksi manusia dan empati sangat penting dalam memastikan proses pembelajaran yang berkesan, teknologi dapat bantu memudahkan proses pembelajaran dengan menjadikan ia lebih menarik dan interaktif. Saya nak capai impian saya dengan ilmu saya. Ilmu di hati, teknologi memperkasa